Okey tuan-tuan dan puan-puan, ini juga satu demo yang sangat-sangat orang tunggu-tunggu tuan-tuan. Mampukah teknologi Azelus Pro ni dia pecah molekul minyak tuan-tuan? Tapi sebelum tu tuan, jom kita tengok. Ini teknologi RO yang bertudung putih ni tuan-tuan. Kita letak dalam mangkuk ni tuan-tuan. Okey, kita tuang air teknologi RO ni tuan-tuan dalam mangkuk ni. And then yang kedua, kita ambil teknologi air mineral semula jadi ni tuan-tuan. Okey, ni air mineral semula jadi. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita nak test Azelus Pro ni tuan-tuan. Okey, daripada Azelus Pro, teknologi tanpa elektrik tuan-tuan, 100% natural, tanpa elektrik tuan-tuan. Okey. And then kita ambil minyak masak tuan-tuan. Ini minyak masak. Okey, yang sentiasa ada kat rumah tuan-tuan lah, minyak masak ni. So kita test minyak masak ni, kita akan tuang dalam teknologi air RO ni tuan-tuan. Jom kita tengok apa dia punya result dia tuan-tuan. Minyak masak ni kita tuang. Okey tuan-tuan, nampak tak tuan-tuan? Kita kacau sikit. Tuan nampak tak? Dia punya molekul-molekul dia masih lagi bertompok-tompok besar. Teknologi air RO yang banyak kat rumah tuan-tuan tu lah. Yang ini tuan-tuan, teknologi air mineral semula jadi. Pun sama juga, kita ambil minyak masak and then kita gaulkan dia dalam mangkuk ni tuan-tuan. Apa result dia tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok sini, boleh nampak tak tuan? Molekul-molekul dia masih lagi tak mampu dipecahkan oleh teknologi air mineral tuan-tuan. So now tuan-tuan, kita nak tengok perbezaan teknologi inovasi pintar 100% tanpa elektrik natural. Mampukah dia pecahkan minyak masak ni tuan-tuan? Sebab kita tahu air dengan minyak masak ni memang tak boleh bergabung, tak boleh kawan tuan-tuan. Jom kita tengok tuan-tuan. Cuba tuan-tuan perhati betul-betul tuan-tuan perbezaan dia tuan-tuan. Okey, yang ini teknologi Azelus Pro. Kita dah masukkan minyak masak tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Pecah tuan-tuan. Molekul-molekul minyak masak tu jadi halus kalau tuan-tuan tengok. Tengok sini, air mineral semula jadi. Dan juga teknologi RO, tompok-tompok dia masih lagi besar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, terbuktilah tuan-tuan, teknologi Azelus Pro ni dia mampu pecah molekul minyak tuan. Kita tahu air dengan minyak memang tak boleh bergabung. So tuan-tuan bayangkan tuan, apa jadi kalau kita guna teknologi ni hari-hari, dia boleh buang kolesterol ke mana-mana yang tersumbat dalam tubuh badan kita ni tuan, ataupun tuan-tuan nak dapat balik tubuh badan tuan-tuan, ramping, kurus dan sebagainya tuan-tuan, menggunakan teknologi Azelus Pro ni memang sangat-sangat terbaik tuan. Jumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih.